3, 2, 1 and More. action. Okey, selamat kembali sekali lagi bersama More, bersama Izzat dan juga Amy kecil. Dan tetamu kita hari ini seorang pelakon, seorang pengacara dan juga seorang bos. Kenalkan. Pak Rahman. Tepuk. Terima kasih yang tak adalah bos. Selamat datang. Terima kasih kerana sudi datang lah ya. Tak apa, tak kisah pun. Jemput minum. Jemput minum. So lepas tarawih minum teh lah. Betul juga. Preparation lah bulan-bulan puasa ni. Okey, preparation aku sebelum kahwin dengan lepas kahwin dengan ada anak lain. Kan? Of course kan. Sorry lah, kita nak tahu. Before kahwin, dia senang. Datang hilang, aku tak payah ada validation. Nak tanya, ni okey ke tak ni tau. Yang mana colour aku suka, itulah colour dia. Okey, tunggu stop. Itu dulu. Dah kahwin. Okey juga sebab belum ada anak. Jadi dengan isteri, dengan wife aku, cari mana okey colour lah. Kita kena colour coordinate lah. Fine. Tapi sekarang dah ada anak ni. Ni kecoh. Dia bukan satu warna. Dia berwarna-warna. The idea of baju raya ni satu colour je. Mungkin hari ni, tahun ni colour warna kuning. Kuning je. Tapi tak. Yelah, dia raya 1 bulan kan? Dia raya 1 bulan tapi takkanlah 30 kan. Cuma dia berwarna-warna. 30 pasal kira hari-hari tukar baju. Tak marah tak marah. Ya ke? Dia tak marah. Ni kontrol. Yalah kan, duit kan. Kita pergi yang sana ni semua tengok. Nampak cantik, betul. Baju sana semua cara cantik. Aku tak nafikan. Murah. Tapi tak semestinya nak kena beli banyak kan. Betul. Walaupun murah. Jadi itu yang kadang-kadang dia ada dia punya tak over sikit lah. Tak payah. Ni nanti tak pakai. Ni pakai sekali. Nak kena macam-macam. Ramadan Okey. Masa puasa lah. Preparation untuk puasa macam mana? Okay. Macam kau orang yang akan beli kurma banyak-banyak untuk dengan family. Ada orang sampai order kilo-kilo babe. Betul. Jadi 2 kilo. Itu kemarin. 2 kilo kurma. Okey, aku bukan kurma okey je juga. Oat pun okey, memang ada. Beras kita beli. Beras kita beli. Tapi bukan. Ini aku beli telur, aku beli banyak. Telur. Yes. Pagi-pagi kira ni lah macam kat hotel main breakfast. Hotel main breakfast. Omelette sudah ada Omelette. station. Pasal anak-anak aku suka telur lah. Lagi yang last tu, paling kecil tu, lagi dia dah tahu, kuning tak nak. Kuning kau tak nak kau nak putih je, nak protein je. Macam dia pergi gym gitu Dia badan sekarang ni. Itu pasal. Baru 7 tahun. Telur telur. So aku akan selalu beli banyak. Kalau macam dia 30, 60 telur dah kena set. Jadi kalau untuk bulan ni kan, aku rasa aku dah beli 90, 100. Ui. Ya. 100 Betul. biji telur. Berapa papan Pasal on average Selalunya 10 papan ke 100 tu kan, untuk orang nak buat kuih baulu. Kuih baulu. Kita dah lantar hard boiled egg, omelette, semua jalan terus. Sahur ni. Ni sahur. Pagi ke malam. Pagi dan juga Takkan dah pagi kan? sahur lah. Sahur. Pagi sahur. Pagi sahur. Buka pun kadang-kadang diorang nak telur juga. So, telur ni dah sebati je dengan keluarga aku bila bulan Ramadan. Mesti ada. And Stapler. stapler siapa pula? Salah. Tak, tapi realistically dia senang lah untuk aku. Kan? Anak aku nak buat apa telur apa senang je kan. Jadi, okey lah. Aku tak complain. Manageable. Senang. Okey lah, senang. Manageable tu Yes. bukan vegetable kan? Bukan. Okey, kali ni kalau pasal kita cakap pasal sahur kan. Okey. Kau pernah tak during nak sahur tu, sekali kau tersadar last 10 minit, apa kau buat? Kira dah imsak lah. Ujung ni. Bohong lah. Tak pernah. Aku terus niat. Aku dah malas. Aku terus tak payah. Pasal pernah ada nak minum tu, tapi nanti baru bangun, masih tengah shock lagi kan. Masih belum lagi nak makan apa, tak tahu apa. Terus macam niat aku dulu. Tidur balik. Hai. Dulu. Kau setakat bersahurkan niat. Pasal aku rasa realistically macam takkan apa yang aku boleh ambil tu boleh kenyang. Even air pun kau tak. Tak. Might as well lah. Dia dah
aku terus pergi toilet minum air. Toilet. Apa rumah kau tak ada icebox ke kau dah pergi ambil? Ada. Cuma pasal bila tengah kecoh tu, dia selalu bangun pagi. Aku tak tahu. Aku selalu bangun pagi sekarang mesti nak pergi toilet, nak kencing. Aha. Kan sejuk. Dia nak pergi. Biasalah budak berumur ni kan. Dia macam tu. Dia macam gitu. Sejuk sekali. Jadi terus pergi, aku minum air paip. Kalau sempat aku boleh pergi luar ambil air ni semua. Tapi aku selalu itulah. Time masa zaman sekolah lah. Zaman sekolah. Kira dah tak sempat sahur. Betul. Jadi terpaksa puasa. Betul. Tapi tengah hari dah rasa macam dah tak tahan. Kan? Kau cakap apa ni dekat kau? Kau pernah tak cakap dengan tekak kau? Okey, aku tak pernah cakap perut ke cakap tekak. Tapi aku selalu komplain lah. Aku selalu komplain lah dengan, kalau dulu masih kecil tu dengan sepupu aku lagi tua aku sikit kan, aku selalu komplain ni semua. Aku akan cakap semua reason yang macam, kalau tak makan tapi dah darurat, boleh batal. Ui. Ini aku cakap, aku tanya. Aku tanya lah kan, pasal dia lagi tua daripada aku kan. Tak pasal kita masih muda. Jadi aku try to cari reason yang macam the best one. Jadi macam lah, pasal kau sakit apa, jadi kau kena makan lah. Tapi mak aku, makcik aku banyak kali lah selalu cakap, kau jangan nak putar belit lah. Kau baring sudah. Kau habis sekolah kau baring, kau tidur sudah. Kau jangan banyak cakap. Budak, macam kau tanya tadi, aku pernah ke tak kan? Pernah ke tak? Aku selalu dulu. Selalu. Aku ada satu habit, bangsa petang aku tahu dah nak masuk Zohor. Nak masuk Zohor kan. Nanti aku telefon lah bapak aku. Aku cakap, ni nego lah ni. kira aku terus Nego. angkat telefon office. Aku telefon office, aku cakap, Telefon office. Office. aku cakap, bah, hari ini sakit kepala lah. Terus tadi dah makan Panadol. Dah makan lah. Oi, Dah makan ini dah. bukan minta permission. Ini nak bagi tahu je. Memang dah. Why not lah Why not? Just Dah go satu kali. Ini yang tak pernah. Dia lagi teruk. Aku? Tak lah, aku tak buang puasa siap. Time dulu budak. Tak bagus lah. Bagus. Bagus. Susah. Okay. Itu tadi pasal puasa dah berbual gini-gini kan. Ya. Kalau kau jalan dekat bazar Ramadan, baik Geylang lah, baik mana-mana lah. Ya. Bila kau sampai, ni tengah belum buka Okay. Aku tengah bayangkan ni. Sampai makanan apa yang tiba-tiba singgah kat dalam pula, singgah kat depan hidung kau, tiba-tiba bau dia wangi semacam yang kau tahu macam wow. Okay, aku ada. Kau ada? Aku ada lah makanan tu. Yang bila kau dah cakap ni kan, aku terus teringat dinding. Bila kau tanya aku tu kan, aku terus teringat dinding. Tapi, ni aku nak cakap dengan korang. Aku tak suka makan dinding. Yes, aku tak suka makan dinding. Daripada dulu sampai sekarang, aku tak suka. Tapi, bila bulan puasa, daripada dulu, adik aku, mak aku, diorang akan suka saya dinding. And aku akan belikan untuk diorang. Walaupun aku tak makan, aku belikan untuk diorang. Jadi itu jadi satu kebiasaan. Jadi sampai dah kahwin ni pun, dia ada momen bila bau dinding tu, beli. Tapi aku tak makan. Tapi aku suka bau dia. Pasal it's already part of aku punya breakup. Aku tahu pelik lah. Aku tahu pelik. Apa? Memang nasib baik. Kenapa? Hari ni kita ada dinding. Kita makan dulu. Okey, bagus. Dinding dan juga keropok leko. Ni. Sila. Yes. Ini Ini keropok leko. Ini keropok leko yang keras ni ada. Yang lembik. Yang lembik mana? Oh, cantik. Ini. Dinding. Tak makan dinding. Tidak dekat muka, pernah tak kau membibir kat radio pasal dia tak azan-azan? Aku pernah lah. Tapi tu normal. Cuma bila kau cakap pasal yang time tu kan, yang nak buka tu, aku pernah dulu juga. Korang pernah tak macam kat rumah, living room korang, time tu orang cepat, okay? Kan? Dia cepat kan? Pasal kita nak macam sikit so lambat apa, jadi so 5 minit cepat. Okay. Trik rumah. Trik rumah kan biasa lah, mau apa kan. So diorang tak gitu. So radio aku masih belum ada handphone. Belum ada handphone. So radio rosak, tak boleh on. Aku tengok time lah. Of course lah kan. Aku tak salah. Betul, aku tak salah. Jadi bila aku tengok time, dah buka. Okay. Mak Kau buka dulu lah. Aku buka dulu. Mak aku cakap belum lagi lah. Cakap dah mak. Aku tunjukkan dinding. Aku tak salah. Aku tak salah Kau tak salah. Aku tak salah. Orang ikut azan, kau ikut time je. Aku ikut time. Radio rosak.
Okey. Jadi aku dah minum, dah lantak. Mak aku dengan bapak aku macam, kan ini minit cepat. Terus aku tersentak. Terus aku cakap, bah, macam mana ni bah? Ni dah kronik lah. Ni batal ke tak? Ni tak sengaja ni. Tu pasal lah. Dia kata tak sengaja tak Tapi masa yang minum tu kan, kau ada cakap sedap tak? Campur pesa dah sedap tu. Dalam hati ada. Tapi batal. Batal Terbaik balik ni. Terbaik balik. Aku tak tahu. Aku tak tahu. Aku tak tahu, cuma aku tengah fikir bawa Kalau cakap masa ni. minum tu kau rasa macam sedap sangat, okey. Apa? Ni apa punya teori ni? Okey. Ya. Jangan ikut. Okey. Kenangan bulan puasa yang tak kira lah kelakar ke, yang nakal ke, yang kau tak boleh lupa. Okay, Mesti ada satu kenangan yang kau tak boleh lupa. dia ada banyak lah. Okay, but for start, of course, okay, Terawih Cup. Sebab dulu, aku selalu jalan, kat Berusaha Terawih Cup ni, jalan, kita kumpul kat satu playground. Kita kadang-kadang, Ada gamelan Sekejap, lagi sekali lah. Aku pun terkentut. Aku takut dengar. Okay, still rolling. Let's go. Terawih Cup. okay, Terawih Cup ni kan, memang staple lah. Time primary school aku lah, especially. So, pergi kat Berusaha tu, kita kumpul kat this playground. Aku susah nak agak, tapi dia dah dekat juga dengan Al-Taqwa sana lah. So, playground ni, baru kita semua dah kira dah macam World Cup lah. Semua daripada tempat-tempat lain ada. Dia macam dulu tu lah, tempat aku tu macam aku budak CC. T-net. Bukan Apa? budak T-net? Kat dekat Bedok South tu aku ingat ada macam T-net. Dia panggil T-net lah. Teenage apalah something lah. Okay. Tidak, tak. Tapi bukan. bukan Ini turtle lah. Okay. Kita selalu ni tim CC lah, tim budak basikal lah, tim macam-macam lah. Ada pelak umpat lah dulu semua. Jadi kita selalu akan kumpul. Cuma problem dia, bila kita kumpul, ada hari malam tu, ada malam tu, nanti ada satu lah pakcik ke ni semua. Nanti dia orang, kita tengah kumpul kat playground ni, nanti ada, "Woi, tak terawih. Asyik terawih cup je dia semua." Mesti ada Masalahnya, korang terawih cup sebelum terawih. Sebelum terawih. Itulah masalah dia. After that baru kita macam okey lah. Pergi solat Isyak, habiskan 8 rakaat, baru jauh. Itu barulah. Baru ikut the proper way lah. Itu je lah yang aku ingat dulu kenangan tu lah. Yes. main Black Cat lah. Okay. Blind Cat. Black Cat apa? Kita lupakan daripada tu. Okay. Lupakan Black Cat. Okay. Macam mana tu dia ni? Ni. Sekarang ni bulan Ramadan. Okay. Kenangan. Masih dalam kenangan juga. Okay. Okay. Kenangan yang tak boleh dilupakan tentang ini pasar-pasar Geylang Serai yang dulu. Yang depan blok ni. Itu best lah. Aku rasa itu, aku ingat, aku masih remember yang kat blok tu, yang kan situ ada kapak kecil tu saya berdiri kan dekat situ. Tu mak bapak aku memang suka pergi situ. And aku, that's one thing aku suka yang sekarang dah tak ada lah sebab teknologi. Ketukat raya. Kan? Kira kau jalan dekat yang blok tepi tu, Tepi, nak masuk pasar. correct. Betul-betul kat tepi tu. Yes, the in between tu kan. Situ kat. Ah. Aku dengan kawan aku akan suka pergi situ. Kita akan macam mana kat situ juga. Dia tak banyak cakap. Kadang-kadang lambat biasa tapi kita akan tengok berkat. Dekat tu, seamless banyak benda saya. Dulu nak, kalau ada perempuan yang kita suka, dekat ni lah. Kalau untuk cikgu, yang ni lah. Mesti banyak nampak kat raya Apa dia? Tak ada lah. Boleh taruh kat rumah, kat tepi dekat dia macam pokok. sendiri panjang-panjang. Kan gantung kat tali. Mak aku buang saya. Tak, mak aku buang. Minta maaf lah kalau dia tu pasal mak dia. Mak aku buang. Tak apa dia sembang rumah ni nak belajar. Terus Tapi kau pernah tak macam tiba-tiba macam kad raya tu sampai lambat. Macam kau dah hantar banyak. Kau dah hantar banyak. Okay. Tapi tak sampai-sampai. Kan macam diorang dapat tak aku punya kad ni kan. Okay. Kau pernah tak? Pernah. Kan tu kadang-kadang macam like kau kasih kat kawan kau. Kau kasih yang dia ni aku ada crush lah. Kau kasih. Dia tak hantar balik. Jadi kalau macam like kira dia tak suka aku lah ni. Tu pasal. Perlu on call lah. Aku belum. Jadi it add the colours
Kan masih kau growing up there, it's interesting tau. Macam there is that wait. Aku rasa generasi sekarang, Gen Z especially, diorang tak faham tu tunggu tu, that thing of patient tu tak ada. Sebab diorang kan dapat WhatsApp je apa, senang apa. Kan dia tanpa menggunakan wang. Dan kita boleh ada word tau. Yes, betul. Suka mesti ada. Yeah, kalau tak nampak apa yang kita nampak tadi. Yang lain Ratatouille. Tetamu Ramadan kita. tamu Ramadan kita Mickey Mouse. Korang je apa Yang kau dengar. Dengan kau sekali. Kan kena judge. Okay, aku dah lupa nak cakap apa. Kita sambung. Okay. Kalau tulis kat raya, mesti ada pantun. Betul lah. Ni mesti terror. Ni kan terror ni. Apa pantun yang kau akan tulis? Alamak. Kau mesti ingat ni. Tak, aku lupa. Serius aku lupa. Ini kena cakap aku dah alamak. Mesti kau ada start pecah kaca. Mesti ada pakai mem. Ada tak? Mesti ada mem. Kau cuba kau kasih. Kalau aku Kalau kau jadi Mami, jadi aku boleh teringat balik. pecah kaca, pecah kola. Lepas panca boleh belah. Itu sebab dia tak Dia tak reply. Dia macam pecah kaca, pecah gelas. Pecah gelas. Harap balas. Belas. Okay, itu aku pernah. Itu is very common ni. Pecah kaca, pecah cawan. Pecah Pecacah. Caca. Pecah cawan. Pecah kaca, pecah cawan. Dah baca mana layan. Pecacah. Pecacah. Pecacah terus kat raya. Okay, pasal budak-budak Gen Z especially Gen Z ni diorang tak faham ataupun pasal diorang tak pernah nampak pun hilang serai. Bukan zaman dia pun. Bukan zaman dia, betul. Mungkin kat sini lah tempat dia kita boleh kasih sikit-sikit lah angin-angin tu. Jadi diorang boleh imagine macam mana. Bukan macam sekarang yang kita nampak bazar tu satu gitu. Betul. Dulu dia semua dia bersepar kat blok ni semua, blok 1, blok 2. Masuk Jucat. pasar diproses. Dia jucat. Proses, betul. Dia jucat. Jangan jucat. Jangan kompleks sebenarnya. So, Apa tadi? apa? Vibe apa tadi cakap? Vibe. Budak-budak sekarang macam macam sekarang budak-budak Gen Z diorang nampak Gaza macam ni je. Tapi dulu kan dia sampai jucat semua. So itu different dia. Mungkin kau boleh story lagi, kasih diorang imagine lah dulu hilang serai. Yalah, macam sekarang is proper kan. Tempat dia ni semua macam dulu dia by the block. Tepi tu kapak. Aku ingat yang itu very iconic untuk aku. Sebab situ nanti kalau last few days dia ada yang jual bunga, jual kita tahu kan. Habis nanti dengan lauk hela. Dia ajak tinggal 10. Aku rasa gitu lah. Aku tak tahu apa lah. Tapi aku tahu dia tepi pekik gitu. Dia atas bukan ladder kan. Raja bunga. Yes. Correct. Betul. Jadi these are the thing yang iconic. Kau tak meriah. Dia memang ramai, memang sesak, berpeluh tapi is meriah. Kau puas lah bau orang, bau jantan. That semangat raya tu, it's on. Bukan cakap sekarang tak ada. Ada. Cuma vibes dia lain. Vibe price pun lain. Price pun lain. Dulu memang betul bazar punya price. Kalau korang dulu tahu pasar lah. malam punya price. Pasar malam. Tapi pasar malam sekarang pun lain tau. Harga pasar malam sekarang pun lain. Jadi diorang tak susah nak ni. Harga pasar malam sekarang pun lain. Yalah. Kalau compare tu dulu. Kan? Jadi kau tak boleh nak compare. It's just that dulu punya Geylang Serai is totally different vibe, different sense of semangat untuk raya tu lain lah. Habis dah berdiri dulu ketiak berapa bulu rumah ni? Salah. Bulu hidung. Kat sini. Best. Dulu Kampung Melayu. Yes. Dia macam dulu. Ni kita share lah kan. Macam sekarang orang semua lepak dekat dalam bazar. Paling-paling Alam Bazar. dekat dalam bazar. Alamak, jangan main-main ni. Alam bazar dah lain. Sama orang selalu duduk kat tepi-tepi jalan tepi-tepi road Tapi dulu time kita dia banyak tempat tau untuk kita lepak. Kita nak cari tempat buka lah cakap. Tempat buka. Tempat besar. Tempat Yokoso Pun boleh. Sini Orang pernah. Sini pernah. Playground. Lucat atas yang dulu bikin pasport. Playground atas. Lepas tu Kampung Melayu. Kau cari mana-mana rumah. Ada Jadi dia tak pening kepala lah dulu. Itu yang best lah.
Tapi interesting tadi bila kau cakap, bila kita baru jumpa baru aku sampai tengah park, terus tanya minggat mana, dia kat playground. Dia terus dah macam kau tahu macam playground terus kita masuk playground. Aku tahu je sini. Dia tak payah cakap walaupun kat Geylang dah lama bila Imi cakap playground, sini mana lagi kan. So there are some things yang senang lah. Tahu ini playground Bazar Ramadan. Yeah. And then sekarang dah tak dapat lagi satu tau. Apa? Kalau dulu pukul 4 pagi dia dah harga Lelong lah. elong lah. Okay, Long. Dah harga sembarang lah. Yeah, pasal dah memang nak kena jual lah. 100 pun boleh jadi 20. Yeah, Sekarang dah tak dapat. correct. Cuma sekarang aku nak cakap, sekarang punya bazar ni yang boleh beat untuk aku dia punya jenis makan Aku rasa The variation. the variation dia gila bab. Macam-macam sah. Lu mau semua. Semua ada. Kita ada Melayu, Eropah, Arab, Western, fusion. semua fusion. Ya, semua ada. So Egypt. Dan Egypt Egypt. Kita dah macam ikut Egypt. Yalah, tapi itulah makanan variation memang sekarang memang betul lah tak boleh fight Ada banyak sangat. So itulah sikit sebanyak Fado punya orang kata kenangan yang kelakar ataupun yang orang kata nostalgic 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 Kenangan manis memori yang sekarang dah tak dapat sekarang ni kira Ya. sikit bukan tak dapat. Atau mungkin lain. Atau mungkin kita tak boleh kita tak boleh nak Kalau sekarang samakan. kita muda pun, kita mungkin lain lah rasa. Betul lah. Kan? Ada. Just era dia lain, berbeza itu je. Tapi cuma nak bilang korang Gen Z, korang rugi tak? Ya, saya Kau tak tahu tu kad raya. kat raya masih. Aku masih Dengan kat situ boleh beli telur petu. Tak kena guna. tapi betul punyuk. Ada betul betul. Betul. Dia cakap betul punyuk. Sedap bapak. Aku boleh bila dia cakap telur penyu tu aku masih tak masuk tau. Aku ingat telur burung. Sekali dia repeat telur penyu. Baru aku nampak kedai tu dia bukan kedai, dia macam Orang yang di tepi je. yang kat Situ gitu. kan aku ingat kan. Betul saya telur penyu. Asal tak jual lagi Tak boleh. Yelah aku tahu. Kita pergi Malaysia boleh Boleh. Indonesia. Zaman remaja. Masa jalan-jalan di Geylang. Okay. Kenangan. Setiap minggu satu. Mana? Tak ada jangan susah lah. Dia jangan Pilih. ingat. Yang sesuai yang girlfriend tak payahlah. Ya tak ada lah. Tak ni Jam nampak. jam Mana tahu kan minggu ni kau beli baju untuk first week punya raya dengan patai yang ni. Ni minggu lagi satu. Mi macam dah buat ni Mi. Tak, ini kawan aku. Oh kawan. Buka lain, sahur lain. Hashtag berani mati. Ikut selera lah. Tapi aku tak ada ni. Ya, kau tak ada. Tak ada lah. Pasal kalau aku ingat lah. Ni sekarang dah tak ingat dah. Dah sama-sama. Mesti pernah sekali bawa matai kan. Bawa Masa dulu ada ni trend. Dulu masa kita ada ni trend. Bulan puasa keluar dengan matai je kan. Kira macam tayang matai lah. Okay, ni matai raya aku akan bawa. Kan? Ada kan? Kau pernah? Okay, aku opposite lah. Kau opposite? Aku tak nak orang tahu. Kau tak ada. Aku tak nak orang tahu. Pasal aku tak suka jadi perbualan. Jadi aku kadang-kadang bila ada masih tak ada mati memang aku pergi gelap. Okay. Bila dia kalau bila dah ada tu kan. Bukan cari apa? Cari makan lah. Cari makan. Kadang-kadang cari partner untuk keluar raya. Oh, tak ada gitu. Tapi bila aku ada, aku tak nak pergi gelap. Okay. Pasal aku tak nak pasal mak awak aku sedih. Dia kalau kau pergi Geylang, orang ni tahu, nanti pergi sampaikan. Sama aku pun dulu. Jadi suatu aku selalu macam ni tak boleh. Ni off radar. Confirm. Aku tak nak orang tahu, jadi senang hidup aku. Yes, itu teori aku. Jadi dia bagus. Sama macam kita. Bagus Sama-sama bagus. Okay lah. Thank you. Kenapa macam awkward gitu Thank you. Macam Tiba lupa. Ni bukan sebelum kita habiskan Moreh hari ni Okay. mungkin kita minta lah kau kasih lah ucapan
untuk bulan Ramadan. Untuk Ramadan. Okay, alright. Pada semua menonton, saya ingin ucapkan Ada gini nak baca doa. selamat Bismillah. Taklah. Selamat menyambut bulan Ramadan ni, bulan yang mulia ni, dan juga Hari Raya lah yang akan datang tak lama lagi. Dan bersama keluarga tersayang, kalau saya ada kalau saya ada salah, sorry lah maafkan. Muja dengan kawan-kawan saya. Sama-sama lah tu lagu tu keluar Q. Lain lagu Q lagu dia. Q music. Okey lah. Mungkin Izzat ada apa-apa nak cakap? Terima kasih kerana sudi layan kita. Tak ada apa-apa. Kita Tak pasal. jumpa nanti raya lah. InsyaAllah. Kita jumpa raya nanti. Mungkin kita tengok lagi. Kalau tahun depan ada umur, kita jumpa lagi dalam More. Yeah. Betul. Thank you everybody. Kita jumpa next round dalam More bersama Izzat dan Amy kecil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku jawab More.